Okay guys, jumpa lagi dalam channel aku. So ni body LC yang aku buka cover set semua gitu. Aku nak cuci semua bahagian. Okay, macam ni rem ni aku dah masuk rem dash . Nanti aku tunjuk fitting dia macam mana. Rem dia yang aku cat warna biru tu. Alright. So kita cuci dulu. Aku fitting rem dash ni untuk LC aku yang lagi sebiji. Okay, dia senang nak fitting sebab dia tinggal rangka macam ni. So macam ni keadaan dia. So untuk video ni kita fokus untuk cuci . Okay, kita akan guna degreaser untuk bagi dia bersih balik. Alright, standby water jet . Okay, so jom kita layan proses dia. Aku guna degreaser ni . Okay, kita pakai brand ni. Banyak brand degreaser. Aku pun tukar-tukar brand. Function dia lebih kurang . Right, so masuk dalam ni . Macam biasa kita spray dulu. Tak payah tembak air. Kita spray dulu degreaser, bagi dia kembang, kemudian baru kita tembak air. Lupa aku nak beritahu dekat lubang kotak angin ni, sumbat dulu kain ke plastik ke, sebab kita tak nak air masuk dekat carburetor. Sebab ni kita akan guna heavy air. Aku tak nak dia masuk dalam carburetor, leceh nanti. Tapi carburetor ni akan buka agak untuk servis. Tapi pastikan tutup dulu bahagian kotak angin ni. Okay, korang tak nak tutup pun tak apa, terpulang. Tapi nak selamat tutup . Kita tak nak air masuk. Okay, so first banjirkan dulu dengan degreaser bagi dia kembang. Ada yang risau nak sembuh air untuk bagai wiring motor tak ada masalah. Korang tembak dulu air semua, kemudian bagi betul-betul kering. Kita biar dia kembang dulu. Right, so biar sekejap, kemudian kita tembak. Proses ni akan berulang-ulang sampai dia betul-betul bersih. Okay, macam ni pun nampak dah air minyak mengalir ke bawah. So kita tengok hasil dia lepas pakai degreaser. Okay, boleh nampak air kotor . Okay, so tembak ikut kita punya rasa mana part yang tak bersih, kita tembak lagi. Lepas tu layer lagi dengan degreaser, kemudian tembak lagi sampai dia betul-betul bersih. Okay, aku tak restore motor ni, just nak cuci macam ni . Kemudian kita ganti mana part yang boleh repaint, kita repaint. Nak bagi dia cantik itu saya. Okay, okay guys, ni bahagian yang kita dah spray degreaser dan sembuh air . So ada sisa sikit-sikit macam ni. Aku guna air sabun campur degreaser. So kita nak mudahkan dia lagi cepat tanggal . So aku letak degreaser dalam ni. Guna berus kita gosok bahagian yang dia punya kotoran tu lekat kuat . So cuci sampai betul-betul kita puas hati. Okay,
So macam ni pun dah nampak bersih lah sebenarnya. Alright. Dia punca itu dia leaking daripada fork. So minyak aku naik sini semua. Ni fork ni aku dah servis lah. Nanti kita tengok mana part yang leaking. Macam gasket ni mungkin aku akan tukar. Sebab ni standard fully standard. V1 tahun 2006 kot motor ni. Okay. So boleh nampak memang kena buat berulang-ulang sampai dia betul-betul bersih. Okay. Ni kesan minyak yang dah lama sebenarnya. Okay guys, ni keadaan motor dia bila dah kering. Aku dah biarkan, lepas basuh tu aku biarkan sehari. So dia kering. Macam ni dia punya keadaan dia. Mana part yang berminyak macam ni dia bersih Tapi tu dia setakat bersih. Tak adalah sama macam kita blasting, kita just cuci kan. Okay, dia bersih macam ni. Right, so boleh nampak mana part yang berkarat macam ni. Aku bila tengok macam ni, aku ingat aku nak buka tinggalkan rangka, aku nak spray dia punya chassis ni, bagi betul-betul tak adalah dia berkarat macam ni kan. Tapi tu bila kita buat macam tu, dia ambil masa sikit Okay, so arm pun cat dia dah lekang habis. Aku bila tengok dia banyak part dah karat kan. So dia punya rasa nak buka barang motor ni untuk cat, dia rasa nak buat macam tu Okay, tank ni pun sama. Okay, ni bersih tak ada kesan minyak apa. So macam ni hari tu aku bersihkan sebab nak pergi inspection JPJ. Senang JPJ tu nak letak dia punya carbon masa nak inspection. Okay, so siap basuh macam ni keadaan dia. Ni pun karat memang aku akan spray exhaust ni. Cuma part chassis ni banyak sangat dia punya karat So tengok macam mana. Aku buat sampai sini je dulu video ni. Ini bahagian cuci Okay, macam rem ni aku akan salin balik masuk dekat LC aku yang tu. Cuma ni video untuk kita tengok hasil lepas dah cuci pakai degreaser yang aku tunjuk. Okay, bersih dia hilang daripada minyak-minyak hitam yang melekat. Okay lah, tu je video aku nak buat video pasal rem dash PNP ke LC. Okay, ni dash drum tak pakai disc belakang Korang tunggu aku punya video yang PNP rem dash ni, macam mana cara dia. Alright, so jangan lupa subscribe, like dan share. Thank you guys follow aku selama ni. Assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa subscribe.